Regimen Askar Watania. Sejarah. Ditubuhkan secara rasmi pada 1 Jun 1958 melalui Ordinan Tentera Darat Simpanan. Berasal daripada pasukan sukarela seperti Home Guard dan pasukan pertahanan tempatan semasa era darurat dan konfrontasi. Berperanan sebagai barisan kedua dalam mempertahankan kedaulatan negara. Peranan utama. Bertindak sebagai pasukan simpanan sukarela kepada Tentera Darat Malaysia. Menyokong operasi ketenteraan semasa darurat, bencana alam, dan operasi keselamatan. Menerapkan konsep pertahanan menyeluruh, HANRO, dengan melibatkan rakyat dalam pertahanan negara. Menjadi jambatan penghubung antara masyarakat dan pasukan beruniform. Penglibatan penting. Terlibat dalam operasi semasa Perang Dunia Kedua, Darurat Pertama, 1948-1960, dan era konfrontasi. Menyertai program komuniti seperti program Jiwa Murni yang menyediakan khidmat kesihatan percuma kepada masyarakat. Anggota O berpeluang diserap ke dalam perkhidmatan tetap berdasarkan kelayakan dan prestasi. Struktur dan unit. Regimen Infanteri, Siri 500. Terdiri daripada 16 regimen seperti Regimen 501 hingga 516, dengan batalion dan kompani di seluruh negara. Elemen sokongan tempur. Skuadron Armor, Bateri Artileri, Skuadron Semboyan, Skuadron Jurutera, Kompani Polis Tentera, dan Unit Risik. Elemen sokongan perkhidmatan. Kor Logistik, Kor Ordinan, Kompani Perubatan, dan Jurutera Elektrik Mekanikal. Unit Pakar. Unit Semboyan Pakar, dengan kerjasama Telekom Malaysia, Regimen Jurutera Pakar Pelabuhan, dan lain-lain. Latihan. Latihan dijalankan secara berkala untuk memastikan kesiapsiagaan anggota. Program pengambilan aktif dijalankan di institusi pendidikan dan komuniti untuk menarik penyertaan belia. Moto: berkhidmat untuk negara. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.